Sedapnya tidur malam-malam ni. Tunggu apa? Oh, pukul 5. Lambat, oi. Lambat, buka dulu. Buka, tutup. Mandi ke dulu. Kita tengok tuan tengah buat apa. Tiap pagi ni. Hantar tuan cepat. Mandi dulu, mandi. Mandi. Nasi pengawan. Sedapnya air pagi ni. Siap pun. Cepat kena kejut tuan ni. Nanti pukul 7 tuan marah pula. Habislah. Mana tuan? Adakah mana tuan ni? Kat garaj tak ada. Dekat atas kot. Mana tuan? Oh, tuan dah bangun awal dah. Makan dulu tuan ni. Kalau tuan rasa nak gerak dulu, gerak. Okey tuan. Nanti jumpa saya dekat bawah tak tuan? Ush, awal ni bangun. Ush, patutlah baju dah ni. Okey, kita buka dulu lah. Okey, kita tunggu tuan pula. Okey tuan. Dekat kiri tuan, dekat kiri. Okey, kita gerak jap. Kita. Kita ada problem sikit. Okey, kita gerak. Okey. Gas pula. Saya dah buat TikTok tuan. Sorry ya guys. Guys lah. Guys lagi. Tuan. Kalau tuan, kalau tak apa nama dia, tak apa. Office tuan kat mana? Oh, sini. Okey tuan, dah sampai. Salah tuan. Ni tuan. Sini. Salah. Okey. Bye tuan. Aduh. Kalau hari ni tuan baik semacam Pelik juga tuan baik sekarang Nak buat apa dekat Breva ada apa je selalu. Kita santai lah dulu dekat kedai. Kedai pula. Rumah. Booster dia kot. Anak kitchen ni bos. Bos. Dia pakai lah kita tak sini. Okey, dah lah. Kita nak masuk dulu. Dah parking cun. Tu mana nak buat apa kat rumah? Rasa bosan. Dari pergi kerja. Rumah bos dah lah besar. Nak buat apa rumah bos banyak betul bilik. Nak buat apa ya? Wow. Nak buat apa dekat rumah bos ni dah besar. Dekat rumah tuan tu ada apa je? Lama benda ke? Kita buat meeting ni tuan. Tuan. Jap. Lupa tadi tuan. Pukul berapa ambil? Aduh tuan ni. Handphone dekat mana? Alah, handphone kat mana? Mana handphone ni? Mana ni? Dekat sini tak ada. Dekat pun tak ada. Sekejap. Lupa. Handphone dekat poket. Call bos dulu. Bos. Bos nak ambil pukul berapa bos? Bos? Pukul berapa bos? 3. Oh, 3. Okeylah bos. Saya gerak dulu tau bos. Bye. Lain macam bos. Selalu ambil lewat-lewat. Ni pukul 3. Memang hebat lah bos.
Siapalah pula tu? Kacau rumah orang je. Tahulah, miskin. Ya, sekejap. Ni. Bos telefon tu. Apa bos? Apa bos? Sekejaplah, bos ni. Apa bos? Hantar makanan. Patutlah. Hai bos. Hantar makanan. Kenapa? Sekejap. Tengok buku apa. Pukul 3. Okey bos, bye-bye. Cepat. Cepat. Alamak, macam mana ni? Okey. Cepat. Cepatlah, oi. Cepatlah. Alah, laju pun. Sangat. Cepat. Ni dah pukul 4 masalahnya. Okey, sampai. Tapi bos suruh belikan makanan. Ada pizza. Mantap. Cepat. Halo, kelambat ni habis dah. Okey, mantap. Cepat. Okey, letak dulu. Okey, kita belakang. Okey. Jom kita call bos. Bos. Dah ada dah ni bos. Apa? Bos tak kena makan. Burger? Aduh. Apalah bos? Apa bos? Oh, bos lupa nak bawa duit. Sekejap bos. Saya datang. Kejap on the way. Belakang pula. Depan lah. Kacau lah. Polis lebih. Cepat. Mana bos? Bos. Nah bos. Ada beli tadi. Bayar lah. Makan je lah bos. Bos ni. Sekali aku tunggu dia. Cakap. Nak beli makanan. Suruh orang beli makanan. Orang beli makanan. Tak ambil. Apalah bos ni. Lepas tu hilang. Manalah bos ni. Bos kat mana? Bos ambil kereta saya. Oh, sini rupanya. Bos. Sorry, bos. Bawa je lah bos. Bos ni. Tak pandai lah. Kat rumah nanti. Aku akan buat benda. Mula. Terima kasih bos. Bos, seperti sikit boleh? Sebenarnya kan bos, saya teringin sangat. Cuba bos tutup mata dulu Boleh bos? Bos tutup mata. Bos tutup mata sekejap je. Nanti saya beritahu kenapa saya buat benda tu. Ayo kita buat rancangan paling mantap. Okey bos, sekarang bos buka mata. Padan ke bos? Cakap benda betul lah sikit. Padan ke bos? Lari. Selamatkan diri. Selamatkan diri. Kes aku. Lari. Pada muka kau. Mati kau. Cepatlah. Alamak. Hilang kawalan. Tolong. Aduh. Alamak, bos. Lari. Selamatkan diri. Lari. Selamatkan diri. Alamak. Itu sajalah video kali ni. Tolong. Bos saya sangat jahat guys. Jangan menjadi macam bos saya. Cakap je konon, tapi tak buat. Asalkan lari weh. Guys, tolong saya guys. Ada orang nak bunuh saya. Tolong guys, tolonglah. Jangan tengok je, tolonglah. Alamak. Tak mungkin. Lari.